Okey, ini soalan yang menarik ya. Ada orang tanya, doktor, dua benda, adakah saiz bebet akan bertambah besar selepas buat bariatrik? Dan yang kedua, adakah saya sebagai wanita lebih mudah untuk sampai ke muncak selepas bariatrik? Dua benda, lelaki dengan perempuan. Untuk lelaki memang saiz bebet akan lebih besar selepas bariatrik sebab kandungan lemak di kelangkang akan berkurangan, dan ini menyebabkan kulit yang berselaput kepada bebet ni berkurangan dan saiz dia akan nampak bertambah besar lah. Yang kedua adalah wanita. Memang betul, ramai wanita yang buat bariatrik lebih senang ada hubungan dan sampai ke muncak sebab perolahan dan perubahan hormon bila mereka gemuk itu tidak ada lagi selepas buat bariatrik, dan mereka ada hormon yang lebih stabil dan mereka pun mendapat kesedapan dan kesukaan untuk ada hubungan yang lebih banyak selepas mereka kurus. Sebab bila badan mereka besar ada bau, dan mereka pun tak suka bila badan mereka besar, mereka tak suka bersama dengan partner. So memang studies ada menunjukkan bahawa wanita yang buat bariatrik mengalami hampir 50 ke 60% lebih membuat hubungan berbanding dengan wanita yang gemuk yang tak buat bariatrik. So kalau itu merupakan sebab anda buat bariatrik pun tak ada masalah, kontak Dr. G saja.